Hujan batu secara ringkasnya adalah ketulan ais yang turun bersama hujan. Secara saintifiknya, ketulan ais yang dipanggil hujan batu ini terbentuk di dalam awan cumulonimbus yang mencapai suhu sangat sejuk. Awan ini sangat tebal serta bersaiz besar dan boleh mencapai ketinggian sehingga 65,000 kaki. Semasa ribut petir berlaku, arus angin yang kuat akan naik melalui awan-awan ini dengan membawa bersama titisan air ke lapisan atmosfera yang tinggi dan sangat sejuk. Secara semula jadi, titisan-titisan tersebut akan membeku. Fenomena ini samalah seperti apa yang berlaku ke atas sisa air atau air di atas puncak tinggi. Pada lapisan atmosfera yang sangat tinggi, udara menjadi sangat sejuk sehingga mencapai paras bawah negatif 40 darjah Celsius, menjadikan semua air akan membeku menjadi ais. Saiz ketulan ais yang terbentuk ini semakin bertambah apabila semakin banyak titisan ais yang membeku bertembung sesama sendiri. Ketulan ais ini akan turun bersama hujan batu apabila arus angin ribut tidak lagi mampu menahan berat ketulan ais yang terbentuk disebabkan oleh berat ketulan ais yang tinggi, arus angin yang semakin lemah serta pengaruh tarikan graviti bumi. Saiz ketulan ais selalunya dianggarkan dengan membandingkan dengan saiz objek seperti saiz guli, saiz kacang hijau, saiz buah anggur dan sebagainya. Malah ia boleh juga mencapai saiz bola golf. Saiz ketulan ais yang terbesar dalam fenomena hujan batu ditemui di South Dakota, Amerika Syarikat pada 23 Jun 2010 dengan diameter 8 inci. Hanya sedikit lebih kecil berbanding sebiji bola tampar. Hujan air batu tidak hanya terjadi di kawasan subtropika saja tetapi boleh juga terjadi di kawasan khatulistiwa dan ini tentu sekali termasuk Malaysia. Kali terakhir kejadian hujan batu dirakam berlaku di Malaysia iaitu pada penghujung Oktober 2020. Fenomena ini hanya berlaku setempat iaitu ketulan ais hanya jatuh sekitar kawasan di mana awan cumulonimbus berada.